Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang keempat, tajuknya ialah lidah. InsyaAllah, pelajaran hari ini mengandungi 3 bahagian, iaitu yang pertama, pengenalan tentang lidah, yang kedua, peranan lidah, dan yang ketiga, memelihara lidah daripada maksiat. Apa dia lidah? Lidah adalah anugerah ataupun pemberian daripada Allah Ta'ala yang kita ni gunakan untuk berkata-kata. Kemudian, peranan ataupun tugas lidah adalah seperti berikut. Yang pertama, untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Contoh zikir yang lain ialah seperti mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah dan sebagainya. Yang kedua, mengajar manusia ke jalan Allah dan akhirat. Misalnya, menyampaikan ceramah ataupun kuliah agama. Sebagai contoh, seorang ustaz menyampaikan kuliah di masjid tentang kepentingan sembahyang dan bagaimana ia dapat membimbing manusia ke jalan yang lurus. Kemudian nombor 3 adalah untuk memberi nasihat kepada manusia berbuat kebajikan atau melarang berbuat kejahatan. Misalnya memberi nasihat yang baik. Contohnya, seorang guru menasihati pelajarnya supaya sentiasa bercakap dengan lemah lembut dan tidak berbohong kerana Allah Ta'ala hanya mencintai orang yang berkata benar. Kemudian yang keempat adalah untuk menyatakan segala hajat yang terbuku di dalam hati. Maksudnya di sini, kadang-kadang kita ni mempunyai hajat ataupun keinginan terhadap sesuatu, seperti ingin berjaya dalam peperiksaan ataupun mendapatkan pekerjaan yang baik. Kemudian, kita ni ungkapkannya kepada orang lain dengan cara memberitahu atau berkata-kata, iaitu dengan menggunakan lidah. Yang kelima adalah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, mengajarkan Al-Quran. Seperti mengajar kanak-kanak kecil membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Dan yang keenam adalah untuk berdoa. Seterusnya, bagaimana cara memelihara lidah daripada maksiat? Yang pertama, lidah haruslah dipelihara daripada berdusta. Berdusta di sini maksudnya adalah berbohong. Yang kedua adalah dipelihara daripada memuji diri sendiri. Contoh memuji diri sendiri ialah dengan berkata, aku lebih pandai daripada dia. Nombor 3, dipelihara daripada mungkir janji. Mungkir janji ini maksudnya adalah tidak menepati janji. Contohnya, berjanji untuk menyiapkan tugasan tetapi gagal melakukannya. Misalnya, seorang pelajar berjanji kepada kumpulan kajiannya bahawa ia akan menyiapkan bahagian tugasannya sebelum tarikh akhir, tetapi ia indah melakukannya dan menyebabkan kumpulannya itu menghadapi masalah. Yang keempat adalah dipelihara daripada melaknat sesuatu makhluk Allah. Maksud melaknat makhluk Allah ini ialah mengutuk, mencela ataupun mendoakan keburukan terhadap makhluk ciptaan Allah, sama ada manusia, haiwan ataupun benda lain. Dalam Islam, perbuatan melaknat ini adalah sebuah perbuatan yang dilarang kerana ia menunjukkan sikap negatif seperti marah melampau, dendam atau kebencian yang tidak wajar. Kemudian, yang kelima adalah lidah dipelihara daripada mengumpat. Yang keenam, lidah dipelihara daripada mendoakan seseorang dengan doa kejahatan. Maksudnya di sini, mendoakan seseorang dengan doa kejahatan itu adalah seperti memohon kepada Allah agar sesuatu yang buruk menimpa orang tersebut. Sebagai contoh katanya, Ya Allah, berikanlah dia penyakit yang sukar disembuhkan. Okey, itu adalah merupakan contoh doa kejahatan. Kemudian yang ketujuh adalah dipelihara daripada mencela perkataan orang. Ini bermaksud merendah-rendahkan, mengejek ataupun mengkritik dengan cara yang kasar terhadap apa yang dikatakan oleh seseorang. Misalnya, menidakkan kata-kata orang dengan kasar. Seseorang berkata, contohnya, saya rasa cuaca hari ini sangat panas. Kemudian, ada jawapan yang mencela. Kenapa? Indah pernah rasa panas sebelum ini? Mengada-ngada juga. Okey, itu adalah sebagai contoh mencela perkataan orang.
Dan yang ke-8 adalah lidah dipelihara daripada bergurau-gurau. Bergurau-gurau yang dimaksudkan di sini adalah menjaga percakapan agar indah berlebihan dalam bergurau atau bersenda gurau dengan cara yang boleh menyakiti hati orang lain, boleh menyinggungkan perasaan atau melanggar adab dan batasan agama. Sebagai contohnya, menggelarkan seseorang dengan nama yang indah disukainya dengan alasan hanya untuk bergurau. Maka, perkara-perkara yang dijelaskan ini adalah perlu dielakkan demi untuk menjaga lidah kita ni daripada berbuat maksiat. Wallahu a'lam bisawab. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.